Kepercayaan Bahai. Pengasasnya adalah Bahaullah. Kitab sucinya adalah Kitab Aqdas. Konsep ketuhanannya adalah monoteism, percaya kepada satu Tuhan yang Maha Esa dan tidak difahami sepenuhnya oleh manusia. Agama ini mengiktiraf semua pengasas agama-agama besar sebagai Rasul Tuhan. Ajaran utamanya adalah kesatuan Tuhan, penghapusan prasangka, kesetaraan gender, pendidikan universal, harmoni antara agama dan sains, dan pemerintahan dunia. Sejarah ringkasnya bermula di Iran pada abad ke-19, berkembang daripada agama Babism, Zoroastrianism. Pengasasnya adalah Nabi Zarathustra, iaitu Zoroaster. Kitab sucinya adalah Avesta. Konsep ketuhanannya adalah dualism, iaitu kepercayaan kepada dua kuasa abadi, Ahura Mazda, iaitu Tuhan kebijaksanaan, kebaikan dan cahaya, dan Angra Mainyu, iaitu semangat jahat dan kegelapan. Manusia bebas memilih antara keduanya. Ajaran utamanya iaitu fikiran baik, perkataan baik dan perbuatan baik, penekanan pada kebenaran, ketertiban dan keadilan, dan peranan api sebagai simbol kesucian. Sejarah ringkas. Salah satu agama monoteistik tertua berasal dari Persia kuno, iaitu Iran, sekitar abad ke-6 sebelum Masihi. Pernah menjadi agama utama Empayar Parsi. Animism atau kepercayaan tradisional. Tiada pengasas tunggal. Kepercayaan ini berkembang secara organik dalam masyarakat tradisional. Tiada kitab suci bertulis. Ajaran diturunkan secara lisan turun-temurun. Konsep ketuhanannya percaya kepada roh atau semangat yang mendiami objek alam, iaitu batu, pohon atau sungai, haiwan dan manusia. Roh leluhur seringkali dihormati. Alam dianggap memiliki kekuatan hidup. Ajaran utamanya adalah penghormatan terhadap alam sekitar. Ritual untuk berinteraksi dengan roh, iaitu meminta perlindungan, kesuburan dan penyembuhan, dan kepercayaan kepada kuasa gaib dan bomoh atau dukun. Sejarah ringkas. Kepercayaan tertua manusia wujud di hampir semua masyarakat purba dan masih diamalkan oleh beberapa komuniti orang asli dan peribumi di seluruh dunia.